Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazwani binti Burhan, S74629. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada makroekonomi berdasarkan video yang saya lihat daripada channel Ekonomi Explained. Makroekonomi merupakan satu bidang yang sangat penting kerana ia membantu kita memahami keadaan ekonomi sesebuah negara secara menyeluruh. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan tentang 3 perkara, iaitu pertama, rumusan konsep makroekonomi, kedua, perkaitannya dengan bidang polisi ekonomi, dan ketiga, aplikasinya dalam konteks sebenar. Makroekonomi merupakan kepada kajian tentang ekonomi secara menyeluruh, termasuklah prestasi ekonomi negara, kestabilan harga dan tahap pekerjaan. Antara konsep utama dalam makroekonomi ialah keluaran dalam negara kasar atau dipanggil sebagai GDP. GDP digunakan untuk mengukur jumlah nilai keseluruhan barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara dalam tempoh tertentu. Apabila GDP meningkat, ia menunjukkan ekonomi sedang berkembang. Seterusnya, inflasi. Inflasi merujuk kepada kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Jika inflasi terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan kos sara hidup meningkat dan kuasa beli rakyat menurun. Selain itu, terdapat juga konsep pengangguran. Pengangguran berlaku apabila individu yang ingin bekerja tidak berjaya mendapatkan pekerjaan. Kadar pengangguran yang tinggi biasanya menunjukkan ekonomi berada dalam keadaan yang lemah. Akhir sekali ialah dasar fiskal dan dasar monetari. Dasar fiskal melibatkan tindakan kerajaan dari segi perbelanjaan dan pencukaian untuk mengawal ekonomi. Manakala dasar monetari pula dikawal oleh Bank Pusat bagi mengawal bekalan wang dan kadar faedah. Kesemua konsep ini saling berkait dan memainkan peranan penting dalam memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil. Seterusnya, kita akan lihat apa perkaitan dengan polisi awam. Dalam bidang pengajian polisi awam, makroekonomi merupakan asas yang sangat penting. Ini kerana kerajaan menggunakan maklumat dan data makroekonomi untuk merancang dan menggubal dasar negara. Sebagai contoh, jika kadar pengangguran meningkat, kerajaan perlu mengambil tindakan dengan memperkenalkan polisi yang boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk mereka. Selain itu, jika berlaku inflasi yang tinggi, kerajaan mungkin akan mengawal harga barang atau mengurangkan perbelanjaan tertentu bagi menstabilkan ekonomi negara kita. Makroekonomi juga membantu pembuat dasar untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan bukti, bukan hanya buat sekadar andaian semata-mata. Oleh itu, jelas bahawa makroekonomi mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan bidang polisi ini dan memastikan kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara terjamin. Seterusnya, kita akan lihat aplikasi makroekonomi ini dalam konteks sebenar negara kita. Salah satu contoh aplikasi makroekonomi dalam dunia sebenar ialah semasa krisis pandemik COVID-19. Dalam situasi ini, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi seperti Prihatin. Melalui pakej ini, kerajaan meningkatkan perbelanjaan bagi membantu rakyat yang terjejas, termasuk pemberian bantuan kewangan dan sokongan kepada perniagaan kecil dan sederhana. Langkah ini diambil bagi mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi dan memastikan ekonomi dapat dipulih dengan lebih cepat. Ini menunjukkan bagaimana konsep makroekonomi, khususnya dasar fiskal, digunakan secara praktikal dalam penggubalan dasar oleh kerajaan. Kesimpulannya, makroekonomi merupakan satu bidang yang sangat penting dalam memahami keadaan ekonomi sesebuah negara.
Konsep seperti GDP, inflasi, pengangguran serta dasar fiskal dan monetari memainkan peranan besar dalam menentukan kestabilan ekonomi negara. Selain itu, makroekonomi juga sangat penting dalam bidang polisi awam kerana ia membantu kerajaan dalam merancang dan melaksanakan dasar yang lebih berkesan. Oleh itu, pemahaman terhadap makroekonomi amat penting bagi memastikan pembangunan negara yang lebih mampan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.